Jadi hati ini adalah penting kerana dia adalah umpama penggerak, penentu dan pencetus kepada kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan yang bakal dilakukan oleh anggota tubuh badan manusia. Dan ini bergantung kepada niat yang telah diniatkan dan dipasangkan kepada setiap manusia. Baik, bila sebut tentang hati ini, teringat kita kepada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada sahabat Nu'man bin Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia ni, Rasulullah gambarkan ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik, maka akan baiklah keseluruhan anggota yang lain. Dan sekiranya daging itu bersifat buruk, tak baik, maka begitu jugalah yang akan berlaku kepada keseluruhan anggota tubuh. Lalu di hujung hadis tu Rasulullah menyebut, ala wahyal qalb. Tidak lain dan tidak bukan, itulah hati. Jadi hati ini adalah penting kerana dia adalah umpama penggerak, penentu dan pencetus kepada kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan yang bakal dilakukan oleh anggota tubuh badan manusia. Dan ini bergantung kepada niat yang telah diniatkan dan dipasangkan kepada setiap manusia. Sebab itulah antara doa yang disarankan oleh Rasulullah. Kita boleh baca bila habis selesai waktu solat pun tak apa. Kita nak baca waktu biasa-biasa pun tak apa. Antaranya ialah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, wahai Tuhanku, yang bersifat membolak-balikkan hati manusia. Hati kita ni dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadi tempat tumpuan Allah. Nak tengok kita ni niatkan benda yang baik ataupun sebaliknya. Kita niatkan sesuatu ibadah, kita niatkan sesuatu amalan kerana dia atau kerana urusan keduniaan yang lain. Jadi kita kena minta pada Allah, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu ya Allah. Jangan bagi agama hati kita manusia ni tergelincir. Jangan bagi hati kita ni tersesat. Jangan bagi hati kita ni terseleweng sehingga takut-takut terkeluar daripada keimanan, terkeluar daripada pegangan agama yang kita duk pegang kukuh, duk pegang erat selama ni.